Ada teh. Aduh, ni pitih dah. Dah. Yap, dah. Dia cuba je lah manggaleh tiap katik lu, galeh koping, galeh mie. Di rantau lah payah kini. Kalau dapet biti tenda kadang-kadang lai, kadang indak. Cuba galeh ikut di kampung lu. Mak tahu kok galeh kayu dan galeh air ke, galeh mie ke. Banyak biti dan tak perlu dan pepe jauh-jauh cari pitih. Dan siku saja dan cari pitih ha. Tak galeh karami lu orang tibu nah. Dan tunggu lalu nak. Kita berasih-rasih dan lain. Batu es. Aduh lah. Baru kamu mulai ngaleh di TikTok lu. Baru kata rasul lah mak mengaleh lu di TikTok. Alah betul lah. Dembe ngaleh ke pasar. Orang langang lah. Tu dan mengaleh aye selek kole banyak macam-macam aye dan maleh karami rasul dan kemari mah. Mudah-mudahan lah kole kebanyak dia dapat pitih. Galeh aye, galeh mie. Galih teh. Banyak je tu. Tak galih kerami orang tibu kena. Dan nanti nak orang kah? Belum sampai sepakan, ku sudah baben. Alah tumbuh lah balik. Kok tiba di Marsi merasing kau? Dia nyimbon. Aduh banyak nak lain. Panjul santiang nah. Pandai nah, berasih di. Kok mucuk kamu mucuk gua. Tapi kok tiba ke makan-makan. Aku diin deh main bau. Terakhir. Wah, gak Pak Jorong? Ku yang berasih ku yang. Ayo nak jadi Pak Jorong mana Ndak di Pak Jorong deh. Ikut kan nak laman rumah ikut nak ambil-ambil. PKK. Dan tuan nak kan nak jadi Pulau Jorong. Tuan pandai main jilat-jilat ambil-ambil kukuh. Tapi itu kecil bubuk PKK tu kaden. Tolong lanjut. Apa nanti berasihin tu. Kok jadi kok masih-masih ni koncat lah dia dinas kebersihan dengan rajo Jalah gaji yang. You kan rancak je bentuk jalan ku di yang di berasihin Padu sama-sama sana ke ku. Jalah gaji PKK ni ikut dengan kakak. Tapi dia masih anggota PKK. PKK produksi nah. You dia nak laki-lakinya. Tapi dia ni ketuanya kini. Cak jadi anggota dia ni. Dek. Apa lah? Dek, ngakin. Risa ni dah pulang. You ngakin. Risa ni dah buka lapau lek. Endak yang. Minum kopi tak lah. Tak ada ni. Payah endak dia endak. Dia nak tu. Buka lapau ni. Itu dah sudah lah dia. Ibu dia sini tu. Rumput yang. Tinggal ya. Kok paluang tinggal le. Awak sebagai masyarakat Koko, nyu kan Risa kan membuat kedai baru di apa? Kat kedai kopi. Sejak bila nyu kat kedai kopi? Pinyu ndak di Jawa dah dia. Ni dah pulang dia laki cikgu ini ah. Tu mana lah? Kedai mak ni pinyu ni. Baru nak 2 orang. Ni buka lapau dulu lek. Tu kan mengawak kit. Minum kopi, minum teh tadi, makan mi abu. Aduh Sinan. Awak itu sebagai masyarakat harus mendukung. Itu kan termasuk program UMKM dah. You dah makan yang dah minum yang. Sinan nak minum lu. Awak mendukung UMKM yang ada di masyarakat. Dengan berbelanja kita di sana, berarti kita mendukung program UMKM. Amu timpai. Kemarin siang pai silang lah. Semua mereka pakai nyek payang tak mah. Dah buka apa ke dah? Dah, duduklah. Duduk saya dibuah. Patang dah. Patang. Ya duduklah. Deh. Banyak minum ada. Duduk lalu. Di siku awak duduk. Kau ndak. Laman orang nak habis-habis dingin. Tapi dia apa PKK
Ke kecil dan ang kan tak mangarat tiang, kan berasih di dalam dah. Lah aduh du ada tantu anak ang ke manjilek. Ya ke mungkin dia manjilek diang. Padahal sebanyak orang ke mamang guru-guru tu anak jadi pak jorong lah nah. Ambil memang biar hati masyarakat, ambil masih bersin itu. Lah elok karajo dia salah je diang. Acak si kuat tu dia. Model risau kau kan buka lapau Berarti kau termasuk UMKM kau. Jadi awak mendukung UMKM yang ada di masyarakat. Ekonomi buat hidup dia. Kau itu tu you batu nah. You nak kemungkinan duduk-duduk santaro dengan api minum jam ni. Yang pesan lain. Belanja orang sekanyang paruk. Kopi setengah. Kopi setengah dua. Apa dosa? Ada? Kopi setengah dua sah. Oh, terlalu ya doh. Ada? Ada nih ya? Kopi selalu. Apa? Jus susu. Ada? Ada nih ya? Kopi sila kan? Oh. Iya. Iya kopi dua karek. Kopi sila. Onde. Kuyo lama kopi ku nanden buen ku lama. Onde harusnya lah. Ndak kau balik kemari sih. Ndak tak kena ada kopi dan. Nah selama kok. Memutar ni murah nah kacau saya ke kanan. Kau kopi tiba dah. Iya. Biasa kanin dah. Kita ndak. Biasa kanin. Bau nah, harum kan? Iya. Tu ndak doh, boleh. Ada? Balik ke Jawa. Dia nak aduh dia dah piti payah mana dapat dia rantau dia dah. Malah payah pitih di rantau. Cari siku dia lah buka usaha mak siku kan. Galeh kopi, galeh mie. Tu laki bo mari. Tiyo bawa nak mie lah tinggal jadi ni lah. Ya, kerja udah gini. Lah kini lo napek kerja lah dah bisiknya lah ya lah masuk kerja nak aku lah kerja sih dah. Nyolanya bawa di orang. Ya rancak kampung ada. Kampung banyak pitih ngau banyak kenianya. Iya galeh online lah ditutup lo ke. Iya. Galeh Kau kopi. cari-cari ke rumah sampai ada. Iya kadang dia kau balik ke malam ke. Iya. Center. Oh, baik. Nam lah kawet mie ndak. Kola. Sekolah. Nah minum lalu dia banyak kerja beko banyak lo orang kemarin nah. Minum lah lama nah. Moses ah. Iya dah. Yuk. Ni lah 3 hari duduk sekolah. Ya? Sekolah lanjut Bawa kau ambil kini yang kecil ada tu. Yang sibuk-sibuk tu jorong aja. Selesai ndak masalah dah. Tu si aja menyelesaikan negari kalau nak. Tapi awak nak di kampung. Mungkin orang dari ni kemari bayar dah. Iya sama mama. Ni kapai mengawas aku. Ngawas je. Sejak biluang jadi guru. Ngawas proyek apa jembatan. Ni proyek siapa? Proyek yang kata DPRI. Tu harusannya dia. Dia kat mana ni? Kau tak ada jago tu lah. Siapa apa dah? Kau dah awasi. Hilang simen tu aku. Apa dah ndak? Ndak dah tu dah aku dah. Mak kopi dia yang. Bambang lah tu nepon-nepon nak. Bambang. Ndak tu yang perempuan eh. Tingkul lah 2 tahun lah nak tu nepon-nepon Bambang tu. Pi kecek rupanya pi. Sedang rancak angin gini. Ni kalau rancak angin nak kena dia tu. Dah babi duit ke buat kini? Ya. Ya. Dulu buat bersampan. Kini babi duit. Ai. Ni nak cakap nepon Bambang nambang. Elok si nambang dia. Bandung tu nambang dia. Kecil ni tu je nyo. Baik je lah. Juga yang dia tahu gini. Tu perlu. Petang lah dia kira nak balik hati kecil ke Bambang. Dan tahun dulu ni minta kopi ni kan. Nak kira dengan Bambang tu lah. Alah kopi sekilo, gula seperempek. Tu roti kerambi tu sapak. Petang ya, aneh minta tanah. Kira ni balik abang je. Ini kira balik 3 liter ke Bambang tang tu. Indomie ampek. Indomie yang kira lah. Ya. Tak ada orang jual Indomie ni. Macam baik nak ganti bertahan hidup dia. Oh. Pulang dah. Deh lah.
Lah. Ada teh. Aduh, ni pitih dah. Dah. Yup, dah. Berapa? 2 tadi nak bang. 6.000. Maksudnya kau buat petang. Petang pi dutang lah. Ba? Pi dutang apa petang? Tu maksudnya lihat. Maksudnya dia bekerja je kan apa dia? Nya kan apa? Proyek kau kan sekali seminggu mau gaji kah? Sabtu bayi. Kini Senin hari lu ya. Ya Sabtu ngah. Ya Sabtu dia bayi. Kini Senin baru ya. Berarti kopi. Bisa kati Nah. Ya, iya masa kati ada bang lah habis setengah halaman kah? Pokoknya kini kan nak ya Sabtu dia bayi sepan. Ya itu. Ya, ya mana bayi ah? Dek. Lah. Tu ya. Dek. Ang bau hutang. Baru. Ya lihat itu galihnya ang bau hutang lah. Anak dia betul tu. Yang bau den di. Kena doang betul tu dulu dia sen. Ya suwe, ini pi banyak betul modalnya sih banyak. Ini pulang rantau dah. Itu bikin. Bau utang panjang san. Lah nak malah nak salaman nak nyoba utang lah air san nak nyoba air deh. Nanya nanti lo 5 hari le ya. 5 hari le baru ke Sabtu hari nah. Wah tutup lah pau dan talai mah. Utang panjang san. Tak dapat buah pokat rumah. Awak sah nak nengok pokat ke ni? Habis. Duduk sado Sana nak nengok pokat ke ni? Aku lah ada lah purisan jual pokat ya. Jangan cari ke. Jual jus ke tak? Mereka lah ada risau menjual pokat. Tak apa sih lah jadi je jus mangga. Awih dan siang. Risa. Iya, masa bang? Ada pokat. Hah? Pokat. Aduh nggak lepo. Kat sih, kau kan nampak deh bang. Kok tapi orang nggak leh jus cari. Kau kada kopi mah. Mangga ke mangga? Nak ada namanya keparaweh nak ada sekolah dah kah? Ya, ambil tu buat mangga leh. Iyo nang kayu sila bertanya. Bana nado saya tanya kan banyak macam enggak ah. Picik orang lapor risau lah cukup ini. Iyo cukup ayah kopi dan lain. Nah itu saja. Gila lah kopi kat sekarang sah. Kopi sekarang mana? Kau duduk lalu. Di siku dia. Lain rasa pokat aku dah. Lai. Nang kayu salah. Sahana teragak bang di pokat tadi sah. Bako kemari bang menyimpang orang kali pokat kan ada muka dah. Iyo dah ada gay. Tapi dia cukup curang sekuah. Doan selah mudah-mudahan lah. Buka kade pokat lah dan sege, kade mangga ke. Iyo cukup isa mangga nanas ke. Ya nurian ke nuku. Strawberry, mangga, apel, sorry, ndak panas. Tuh. Ndak panas, ndak lepel. Iya ndak panas. Duduk lalu. Iya sah. Tak ada nak lang mari Risa. Nana mana orang tangga? Yo nak rang antara dah kemari Risa antara dah kemari tu ndak. Nombor 2 tu. Dan lain ke? Ndak dah. Lain ada nado lah dah nombor 2 tadi dulunya. Bola kali-kali kumu sah. Iyo. Dari mana tadi kah? Abang. Iya. Terus dari bang. Dia abang deposit abang di bank sah. Iya mah. Iya, abang lah deposit ni di bank. Sekitar 2 Oh iya mah. Dah pesan yang lain ke kah ke? Lain kat macam lain je tak parut dia pasal mi le mi abuh le nak sah. Lain mi abuh ada mi goreng ada lah mi open ada lah guys. Mi open guys. Iya, masaknya di open. Pada kenapa lah? Iya.
Lah nasa. Nah, Lah sah. Dah ada masa mi dah sah. kopi saja ya. Iya. Saya 3.000. Seri awan. 3.000. Bisik dah sah bayi siap hutang sah. Piti bang pi deposit. Apa deposit. Dulu keluar pitih, ha? Jumek cik sah deposit. Iya kok jumek dia ya jumek nah. Iya mungkin lah kabang hutang kopi tak kabang bayi deh sah. Iya nak nanya jam aku jangan ada kopi lo tutup lo lapor dia kan baru dia buka lo mah. Iya, dah ragu je memang sah. Kopi cigaleh tu. 3.000 nah kanak-kanak lah. Ya. Jumek 3.000 lah. Yo. Hutang tu orang hari kini lameh lah dan dia. Nah 3.000 bayi ya lah. Hutang. Saruk sini. Sa, Apa? bara lanjut apa? Sa, Apa tadi lanjut tu? Indomie cie kopi sanga. Oh 3.000 nya. Bisio sa sa utang lu sa. Baca pak. Bisio sa tega cien dah ada orang tega dang lebih lah. Mau hutang pak cepat. Indak bisio dibayar. Bisik, you warna bisik pak kau ya bisik pak. Yo dah ada apa dah ada cakap kawanan lain dia sa. Model Kale, Idin, Panjul atau yo nak kalau pak bisio jujur, pak belum jujur mah. Cayo lah sa. Ya pak, bisik ya warna pak lah. Yo bana sa. Tiga balik kanak-kanak bisik pak. Jadi, siapa bayar sa? Dia pak. Lapak pulang Ya sa. pak. Nak bau hutang lah orang sado lah lameh lah dan dia buka lapau mah. Lah barang pe orang bau hutang ni lapau dan kan dia tutup ni lah lapau dan kuah. Sakit hati dan dia bau hutang lah sado. Nah kan dapat labu dah kan. Dan you lah nak bini dia lah. Bang. Nak mangang? Bini dia. Bulan Februari siap bulan lambat dah bini dia. Tak mandangan kicik urang ni mah. Rancak ke patang pada kini. Rancak membujang pada bini. Ni kau contoh bini dia. Bah deh. Teh katih habuk dia. You dia juga sekali dia nak sama je orang. Bawa bini. Hang fikir mana dulu. Dia kata lu bagi anak orang makan anak orang. Itu dia cuba dah bang. Nak cuba tu bila awak tahu. Cubalah hang kawan lah. Kau tak lu hang bini. Arang dia. Aku dan taruh. Papa aku dan bini taruh. Tu bila jo dan kau maju. Dak bawa bini dia bah galan tu. Kalapau dia. Iyo kalapau. Lapau dah. Hang leyak mana? Cuk mongkap. Tak lima dah. Hang dia lah enggak. Pela polisa. Pe kami yang cap bro yang. Dia selalu ditak. Sampai mana? Pelapau lah ya. Cukup ngang bau dah ni. Yai. Balambuang dah mada. Patut dah isi le ah. Namun hang saya nak kacang nak hidup dah. Kami nak hidup lah yang. Lama mi satu lama. Dek tu kok paikin den. Lah lai. Ni tak mana ayung orang seorang. Dia kan bayi lanjut ko. Buat jap nak kopi. Ha? Lai. Duduk lapau ah. Sawak ya. Sa. Sa. Taluk dak. Tak ada orang dah. Ku ba kuru-kuru ku ha kuah. Dak ngaleh le kah? Tahu dah lah. Dia pergi ke litak baru dah nak. Lai buka sebab dia dah guys. Kalek ngecek buka ke dia. Kejap hari buka Sejak pulang kampung Tu bagok tutupnya gini. Dia pilih sepakan si kuah. You kok sepakan yang berulang kamari tu. Aduh ya. Dia 3 kali dia kamari dulunya nek. Biasa jam 8 dah buka di sana. Ikut nak buka lah berkuru-kuru kau ha. Ah. Pos lawat lah. Nah. Dah buka dah lang pakak. Mari lang. Dia lah kalau buka terminal kini laga. Dia ngapai balik tiket lah. Ndak kayu dia manggaleh di kampung ko dah. Ndak Bambang, ndak Ujang, ndak Kalek Idin, ndak Panjul. Dambi. Bau tangan lah pauden kasado. Dan rasu ko di kampung ko leka kayu dan padahal dia untuk cari makan lah dia manggaleh-galeh hayi dia nya.
Bau hutang ni nanya nyo kece badun sana kalau ada nyo cik surang namanya bau hutang kalau pau den. Nya catatannya lah panjang-panjang. Ndak wapitih dan lah kok lama galeh kan dia dah. Ndak bahan balik ke rantau rasu dan ada dapat tiga sekatit berada di kampung kah. Tapi dua warna dan di rantau. Orang jo nota kan guna bau hutang dah. Tiba di siko. Bahasa Cina sana nyo baik kaden. Tang lu. Gulung. Sila. Cik. Sakit satu dan deh. Rasu ke belanjur isa nak. Tadi dia you pe Melayu galeh nak. Galeh. Main je dalam lain nak kin. Ha lah. Fek lah. Lah gah. Pi kalapau. Nak do ke lapau dah. Buka lapau yang masa mia boh tu masa kopi dia tadi ke. Nak do dah lapau dah nak buka lah dah. Lah tutup lah kuncing. Angka masa aja Andi. Mi aboh. Ha. Tu dia tak dingin. Nak do lah dah. Lapau lah dan tutup dia nak ngaleh lah dah. Baru ke balapau lu lah tutup san. Dek baru ke lapau dah orang lah hutang dan sado nah. Nyai. 7,500 hutang sah. 7,500. Dia 5,500 Yang pi 230 dia lu Ah, alun dah ambil lah dah. Alun dah ujang lah dah. Dah adu untuk pembali bahan nak do lah dah. Tu nak galih ni dah. Nak ngaleh lah dah. Lepas kunci dan ke balik lihat ke Jawa lihat. Oh, pe Jawa le. Yo, biarlah dah nak di Jawa ni pada siku bau hutang, bau elon dan bau hutang je surang. Ayolah. Hati-hati jalan. Nanti yo dia hati-hati jalan belah kanan lah. Bau hutang kan sadu urang sadu bau hutang kan. Nak galih ni dia. Ya. Ah, dah hutang lah. Ya nak. Lu nak hutang dia. Ya, pula. Lah tutup. Buku, lapau tutup tu. Tutuplah buku lah. Tutuplah buku lah. Ha. Lansai hutang lah sah. Ya sah. Dadah sah. Dadah. Ya sah. Lelok sah. Sah. Dadah sah. Lansai hutang lah sah. Ya sah. Mau kasih banyak. Nak ada ke lansai-lansai hutang dung. Tangguanglah dosa je surang hendak bayar hutang.